Masalah kekurangan tenaga kerja asing terus menjadi cabaran besar kepada pemilik rangkaian restoran yang pada masa sama sukar untuk mencari pekerja tempatan. Orang tempatan, kata kita nak bawa orang tempatan memang tak dapat. Seorang tempatan dia orang tak nak kerja. Kita nak susah, dia orang berdatang pun malas. Dia orang tak nak kerja. So susah sikit nak dapatkan orang tempatan bekerja lah. Paling yang kita boleh dapat pun orang asing. Sekarang saya sedang cari pekerja tempatan di mana memang susah, tak dapat. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, saat ini Malaysia masih terus mengalami krisis tenaga kerja, bukan hanya di sektor perladangan, akan tetapi di sektor lain seperti restoran pun sampai saat ini masih mengalami krisis tenaga kerja. Para pemilik restoran ataupun rumah makan pun tidak bisa berharap banyak pada tenaga kerja tempatan karena mereka menganggap tenaga kerja tempatan itu malas. Tentunya krisis tenaga kerja di Malaysia ini tetap ada penyebabnya. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Masalah kekurangan tenaga kerja asing terus menjadi cabaran besar kepada pemilik rangkaian restoran yang pada masa sama sukar untuk mencari pekerja tempatan. Pengasas dan pengarah urusan India Gate Restaurant, Saravanan Subramanian memaklumkan permohonan kebenaran kepada kerajaan bisa bagi bangkrut membawa masuk pekerja asing dalam sektor terus restoran telah dilakukan, namun masih tiada perkembangan diterima. Katanya Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma dan Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia Primas telah membuat permohonan bagi menampung kekurangan 25,000 tenaga kerja dalam sektor restoran sejak tahun-tahun sebelum ini lagi. Sekarang yang kes ini sudah terlalu serius. Kalau sekiranya kerajaan tak mau buka yang permit ini, kita memanglah kena mungkin dipersulit ya. So tak boleh lagi cari permit ini. Lah. Ini kita sudah minta banyak kali jumpa ramai orang dalam KDN. So dia orang panggil kita tunggu dari tahun lepas, dari bulan Jun. So dia kata nak buka lain bulan, sekarang sudah 10 bulan lah, hampir 1 tahun proses ini tak jadi. Susah mungkin ya bikin permit ya. Pun tak faham apa masalah kita menghadapi sekarang. Pada masa sama, Saravanan memaklumkan pihaknya turut cuba menggajikan pekerja tempatan dan menyediakan pelbagai inisiatif dengan peruntukan sendiri untuk melatih, menyediakan gaji yang berpatutan serta kemudahan tempat tinggal. Namun daripada 60 yang menghadiri orientasi tersebut pada 4 bulan lepas, kini hanya tinggal seorang saja yang masih kekal bekerja tenaga kerja tempatannya. Untuk itu, beliau mengakui bahawa pelbagai alternatif sudah pun diambil, namun ia tetap tidak memenuhi keperluan mereka dalam mempunyai tenaga kerja yang secukupnya. Saravanan menyuarakan juga kebimbangan sekiranya hal ini berlarutan, maka lebih banyak restoran terpaksa menutup operasi kerana ramai peniaga yang berhutang dengan bank bagi meneruskan kelangsungan perniagaan karena tidak mampu untuk membayar kos-kos sedia ada. Ambil pekerja tempatan, tapi masalah di sini ialah kami tergolong dalam golongan 3D di mana pekerja tempatan tidak minat untuk bekerja dengan kami. Orang tempatan, kata kita nak bawa orang tempatan memang tak dapat. Seorang tempatan dia orang tak nak kerja. Kita nak susah, dia orang berdatang pun malas. Dia orang tak nak kerja. So susah sikit nak dapatkan orang tempatan bekerja lah. Paling yang kita boleh dapat pun orang asing. Sekarang saya sedang cari pekerja tempatan di mana memang susah, tak dapat. Berapa lama dah cari? Dia orang datang pun dia orang demand salary yang tinggi. Kita panggil orang tempatan, dia orang demand banyak. Dia orang bukan saja demand, dia orang tak nak kerja 12 jam. Susah. Dia orang nak rehat 1 jam. Sebab kedai makan kita nak bagi rehat 1 jam tu bukan secara terus. Kita boleh bagi dia makan sekejap, lepas tu pergi, lepas tu datang balik rehat malam tu saja. Sekarang undang-undang yang dibawa oleh MPDK sekarang ni, kita terpaksa akur lah sebab kita pun tak boleh nak cakap dengan dia orang tak nak orang asing bekerja dekat kedai makan. So tapi sekarang yang dikuatkuasakan undang-undang pada Jun ni, kita
kita kena buat secara sendirian lah. Terpaksa. Memang saya pekerja luar negara kan, asing kan. Tapi saya punya under permit kena saya. Tapi MPK kata, kan sekarang dia sudah tukar MPK kan. So dia kata memang tak boleh sebab kena ada pekerja. So saya sudah tukar lah. Saya punya pekerja 5 orang. Pekerja lokal saya semua warga emas. Nah, yang paling kita susah sikit tu, kita boleh dapat lokal. Tapi lokal tu warga emas 60 tahun lebih. Kalau 60 lebih, you tahu kan dia punya kerja kan. So kita pun tak boleh marah. Sebab dia pun memang dia punya, dia kan sudah tua kan. So kita pun kena tinggal. So sekarang ni saya kerja banyak. Kalau kerajaan bagi longgar macam suruh ambil pekerja under permit, bagi MPK sekarang ni, MPK tak ada bagi permit kan. Kalau MPK dia bagi kelonggaran sikit, bagi permit. Ambillah 2 ke 3 orang macam tu. Kalau dia mau lokal, boleh lokal. Katakan kita mau 5 pekerja, 50-50 macam tu. Kalau 2 lokal, 2 pekerja asing. Tapi dalam balance macam tu. Kalau boleh bagi permit dah. Macam tu okey lah sikit. Kami berkumpul di sini hari ini sebab kita dah dekat kalau 20 ada tahun tenaga tak kerja dapat, ya pekerja bangkrut. asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okey, dah saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta dengan setiap menteri baru yang masuk. Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah tenat. Memang semua ahli-ahli minta selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita boleh buat lepas ni. Sebab kita nak katakan kita nak ajak pekerja warga negara Malaysia. Memang kita dah buat. Tapi diorang tak nak datang kerja dengan sektor ni. Kita nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang Malaysia untuk kerja. So kita terpaksa pakai males lah pekerja asing. Gajinya kurang gede. Lagipun bila kita menggunakan pekerja asing, kita kena bayar levy, kita kena menyediakan tempat penginapan untuk diorang, kita kena bagi makanan untuk diorang. So kos pun tinggi. Berapa kita nak ada kos tinggi dalam perniagaan? Kalau boleh kita nak pakai pekerja Malaysia pun tak perlu bagi semua. Orang tempatan, kalau kita nak bawa orang tempatan memang tak dapat. Seorang tempatan dia orang tak nak kerja. Kita nak suruh dia orang datang pun malas. Mudahnya jawapan kau bang. Mudahnya cakap orang tempatan malas. Kita kena tengok dulu apa kesilapan. Enggak terima ini ceritanya. Apa yang kita beri kepada pekerja tempatan kita tu. Baik yang kita beri, baiklah yang kita terima. Buruk yang kita beri, buruklah yang kita terima. Contohi majikan yang ada menggaji pekerja tempatan. Apa yang mereka lakukan kepada pekerja tempatan mereka? Okey, bagaimana cara mereka menguruskan pekerja tempatan? Contohi mereka. Jangan bagi alasan kami peniaga kecil, kami tak mampu nak lakukan seperti mereka. No, tak ada alasan untuk pembelaan lah inilah ceritanya. Bila kau dah kau diiktiraf sebagai seorang majikan, kau ada pekerja, kau bertanggungjawab ke atas pekerja kau. Tak kira lah tempatan ke asing ke, kau bertanggungjawab kepada pekerja kau. Okey. Hai, selamat sejahtera kawan-kawan semua. Nama saya Ralvinder Singh, Ketua Bahagian MIPP Puchong. Hari ini topik saya ialah warga asing. Okey. Warga asing. Warga asing ni dia ialah orang-orang yang datang dari luar negara untuk warga asing yang nak kerja dekat negara kita. Okey. Ada yang legal, ada yang illegal. Okey, kita faham. Soalan saya satu saja. Kita first, kenapa saya cakap kita kena hormati warga asing? Because kita pun orang Malaysia pergi negara luar sana, contohnya Singapura. Paling tambah cerita jauh, Singapura. Sana pun orang panggil kita warga asing mah. You understand? So, why I'm saying kita kena hormati warga asing di negara kita. Okay, first. Yang salah tu salah. Yang buat curi semua itu kita faham. Tapi kita kena hormati manusia. Okay, warga asing. Bangladesh, India, Pakistan, Nepali, Vietnam, Cambodia, Thai dan banyak lagi lah. Okay. Kalau warga asing ni tak masuk negara kita, tak dibawa masuk, okey, siapa nak kerja? Potong rumput, bersih longkang, sapu jalan,
Ini yang main. Itu lori sampah, belakang dia siapa angkut sampah semua. So, we must respect them. Okay? Saya tengok banyak video tau. Ada satu manusia, Dato' Dr. Kalaiwana. Ada yang rambut panjang tu. Kawan saya ini, dia sekarang macam immigration. Ada immigration sini, sini ada polis. Dia mau pergi raid kedai-kedai lah. Dia mau pergi sini, pergi sana. Mau expose warga asing. Brother, jangan buat macam tu. Itu kerja immigration dan polis. Okay? You tak payah pergi raid-raid semua itu. Kalau itu orang salah, polis boleh ambil tindakan. Dia akan refer dekat immigration. Okay? We have to respect warga asing. Yes, yang ada yang salah guna permit and everything, kita faham. Go do a report at the police station. You no need to become immigration officer, police officer and doing all that. Ada lagi satu lah, saya lupa nama dia. Dia pun buat macam ni. Jangan buat macam ni. Jangan. Kita kena hormati. You imagine kita dekat. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video di mana di Malaysia sekarang ini masih terjadi krisis tenaga kerja. Bukan hanya di sektor perladangan, akan tetapi di sektor lain seperti restoran. Di Malaysia pun mengalami krisis tenaga kerja. Bagaimana pemilik-pemilik restoran yang kesusahan mencari tenaga kerja. Mereka tidak bisa berharap banyak dengan tenaga kerja tempatan karena mereka menganggap tenaga kerja tempatan itu malas. Walaupun tadi sempat ada video pembelaan. Tentunya hal ini juga terkait bagaimana sepinya tenaga kerja Indonesia di sana, karena biasanya tenaga kerja Indonesia juga banyak yang bekerja di sektor-sektor seperti restoran di Malaysia. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.